Masak apa tu? Hari ni saya nak kongsikan satu resepi pasta yang pernah viral sebelum ni, iaitu Marini pasta. Rasa dia sangatlah creamy dan mudah nak buat. So mula kita perapkan dada ayam sama serbuk paprika, Italian herb, serbuk ladi hitam, garam. Kita lumurkan sampai layer sepati. Perapkan untuk seketika. Lepas tu kita boleh cairkan butter. Kita gerikan ayam kita perap tadi dengan api yang perlahan. Gerikan sampai ayam tu masak. Dah masak, kita boleh angkat dan kita ketepikan. Gunakan pan yang sama, kita tumiskan bawang Holland, bawang putih, masukkan minyak sikit, kita tumiskan sampai layer naik bau dah golden. Masukkan cendawan shiitake, Italian herb, kita tumiskan seketika. Masukkan tomato, cube pati ayam, air rebusan pasta, tomato paste, kita tumiskan sampai layer mendidih. Masukkan cooking cream, kita masakkan sampai tekstur kuah jadi pekat. Masukkan chili flake, rasakan dengan sedikit garam. Lepas tu kita masukkan spaghetti yang sudah direbus. Kita gaulkan spaghetti sampai sepati elok dengan kuah. Boleh masukkan dry parsley, kita gaulkan sekejap sampai sekata. Akhir sekali kita boleh masukkan ayam kita grill tadi dan kita mandikan ayam tu dengan kuah spaghetti. Bila rasa semua dah balance, makanan siap untuk dihidangkan. Yang mana suka pasta yang berkuah lebih tu, boleh lebihkan air dan kita adjustkan dengan cooking cream. Dari mi pasta ni, kalau kita tengok dari segi bahan dia lebih kurang je dengan gigihan di pasta. Cuma yang ni dia fokus tu creamy, masam dan pedas yang light je. Memang tak muak. Jom makan.